Pada hari ini, dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya UM pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastra, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward ke-7 di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.